dalam bait jilid 2024 tentang solat itu tiang agama. Apa khabar kawan? Saya doakan kawan-kawan sihat sejahtera. Mengingatkan solat sehari semalam merupakan rukun kedua di dalam Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslimin yang sudah memenuhi syarat sah solat. Kawan-kawan, solat tak subuh pagi tadi? Kalau solat, alhamdulillah. Kalau tak, Masya Allah. Marilah sama-sama kita perbaiki diri kita di masa yang akan datang. Kalau Allah letakkan pahala dalam bentuk wang ringgit, pasti sudah berpusuk-pusuk orang menggunakan solat. Tetapi Allah memberi pahala atas gantaran muslimin yang membuat kebaikan. Solat 5 waktu wajib dilaksanakan. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Sekolah mana? Isya 4 Mana saya tapi ya ni? Solat merupakan ibadah yang memiliki tempat tertinggi. Jika seseorang muslim yang taat menegakkan solat, bermakna ia berjaya menegakkan agama. Terdengarlah suara laungan azan, panggilan untuk tunaikan solat. Wajib pada kita sebagai hambanya agar menunaikan perintah ilahi. Wahai kawan-kawan, saya ada satu kisah untuk kawan-kawan. Pada suatu ketika, bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terkena anak panah. Apabila cuba dicabut, ia merasakan sangat kesakitan. Aduh, sakitnya, teriak Sayyidina Ali. Seseorang bercadang mencabutnya ketika beliau sedang solat. Selepas beliau solat, beliau bertanya, "Sudahkah kamu mencabut anak panah itu?" Mereka menjawab, "Ya." Seseorang bertanya, "Apakah kamu tidak merasakan sakit, wahai Sayyidina Ali?" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Sedikit pun aku tidak merasakan sakit." Menerusi kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan betapa pentingnya solat dalam kehidupan manusia. Solat merupakan cara manusia menahan diri mereka agar tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Namun, begitulah pentingnya solat dalam kehidupan manusia. Solat itu tiang agama. Namun, alangkah sedihnya kita pada hari ini, anak-anak, bukan sahaja anak-anak, bapa-bapa dan ibu-ibu juga sama. Bayangkan kita mampu melakukan masa berjam-jam menyebabkan masjid, tetapi kita tidak mampu melakukan masa 5 hingga 10 minit untuk menggunakan solat. Masya Allah, marilah bersama-sama kita perbaiki. Marilah bersama-sama kita sentiasa solat bagi mempertahankan iman dan akidah kita supaya maka dan agama Islam untuk kita. Dengan dibantu saya kawan-kawan, belajar masak sama Pak Antu, belajar masak ayam punah. Wahai kawan-kawanku, solat itu tiang agama. Pergi ke pasar sama Mak Nini kerana ingin membeli ikan. Sudah tuan terlupakah ayat ini? Solat yang anda sebelum anda disolatkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.